Okay guys, sekarang ni kita nak review bilik sewa dekat area Nilai. Start dengan harga RM650. Macam biasa, nak masuk je kena ada smart lock door kat depan. Itu yang paling penting. Okay, kita start dengan common area. Ini bahagian dining area. Kita masuk kitchen. Sini macam bahagian store boleh letak barang. Kabinet LED lagi guys. Water dispenser jangan dilupakan. Ada tempat masak, ada microwave. Washer dengan dryer pun ada complete. Common bathroom ada, bersih. So kita masuk bilik yang pertama dulu. Smart lock door. Ada aircon. Almari full high guys, sampai ceiling. Wow. Private fridge, study table. Dari sini dah macam hotel guys, tengok. Tilam queen lagi, ada plug dekat tepi tu. Bilik yang kedua, ujung sekali. Benda yang sama guys, semua ada. Senang cerita, fully furnished lah. Tapi kat sini boleh nampak view kat luar. Unit ni berdekatan dengan Aeon, Lotus, Giant. Wow. Bilik yang terakhir, master bedroom guys. Yang ni sama je, fully furnished. Yang paling penting, dalam ada private bathroom. Khas untuk korang yang seorang je tinggal dalam ni. Ni apa, ada bekas sabun kat situ. Untuk bilik seorang ni, queen bed size guys. Okay guys, kalau korang tengah mencari bilik sewa dekat area Nilai, kat sini tengah promo, harga start daripada RM650. Bukan tu je, kondo ni dekat dengan Aeon, Lotus dengan Giant. Korang boleh cari U City Nilai. Okay, boleh klik link dekat bio kalau ada yang berminat.